bila musim haji dah keluar semua ni, yang mana mereka canang-canang ni, keluarlah kata Muhammad ni penyihir, jangan dekat dengan dia, jumpa dia lari. Nabi tetap berdakwah macam biasa tuan-tuan. Nabi tak down. Nabi tak duduk rumah seminggu, tak menyendiri sampai sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan atau lebih. Nabi tetap berdakwah macam biasa sallallahu alaihi wasallam. Sampailah musim haji berlalu, satu hari Nabi solat dekat dengan Kaabah. Tuan-tuan bayangkan solat dekat dengan Kaabah, waktu Nabi sujud, seorang pemimpin terkemuka nama dia Uqabah ibn Abi Mu'ayth. Apa dia buat Uqabah ibn Abi Mu'ayth ni? Dia mai dekat Nabi, Nabi tengah sujud, dia ambil anak unta yang dah mati ataupun isi perut unta, pendapat lain kata, letak atas kepala Nabi. Tengah Nabi duduk sujud tu, Nabi tak bangun tuan-tuan. Sampailah salah seorang anak Nabi datang membersihkan di belakang Nabi tu yang kena dengan najis tadi tu. Nabi bangun, Nabi pergi dekat depa. Antaranya Uqabah bin Abi Mu'ayth tadi, Nabi kata, laqad ji'tukum bizabh. Aku datang membawa berita kematian kepada kamu semua. Ada pendapat kata waktu inilah Nabi cakap laqad ji'tukum bizabh. Aku datang membawa berita kematian untuk kamu semua. Antara yang berada di situ beberapa orang, 3-4 orang. Semua yang Nabi cakap tu semua mati. Mati ada yang kena baham binatang buas, ada yang mati kerana penyakit, ada yang mati waktu perang Badar. Semuanya mati dalam keadaan hina sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada hari lain pula Nabi berdakwah dekat dengan Bukit Safa. Ajak orang masuk Islam, kenalkan orang pada Allah, pada pencipta alam ni. Abu Jahal tuan-tuan, dia mai kat Nabi. Dia hina Nabi. Dia caci maki Nabi ketika Nabi berdakwah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Dia mai kat Nabi, Muhammad hang ni tipu lah, macam tu lah. Hang ni asobik, hang ni gila, bodoh lah, macam tu. Hina, caci, hina depan orang ramai ni. Lepas tu dia tabuh Nabi, tampak Nabi. Nabi tak balas tuan-tuan. Kalau kita baca Syama'il, Nabi bertubuh sasa, tulang sendi Nabi besar. Nabi badan tegak, perut tak buncit, kuat Nabi. Dalam sirah pun ada Nabi pernah mengalahkan ahli gusti. Tapi untuk perkara ni Nabi tak balas. Sebab menyakiti tubuh badan Nabi, Nabi tak balas. Kalau untuk agama Nabi balas. Jadi Abu Jahal dah puas pukul Nabi, dia balik. Dia pergi dekat port lepak dia. Kat Mekah jugalah. Pergi cerita kat kawan-kawan dia, aku tadi pukul Muhammad. Tak ada seorang lagi di muka bumi Mekah ni yang berani pukul dia macam aku pukul dia. Pukul dia sungguh dia. Oh, apa rasa bangga. Macam tu lah. Tuan-tuan, tengok nah. Bila mana kita tolong agama Allah, bila mana kita tidak membela diri kita, bahkan kita tolong agama Allah, in tansurullah yansurkum, Allah akan hantar orang lain untuk bela kita. Ada seorang hamba wanita, nama tuan dia Abdullah ibn Junda'an. Hamba dia ni nampak apa yang berlaku dekat Nabi tadi. Abu Jahal buat macam dekat Nabi, lepas tu dia nampak Hamzah balik, dia pergi, wahai pakcik, bagi orang macam tu lah, pakcik, saya nak beritahu satu berita. Tadi saya nampak Muhammad, anak buah pakcik, anak saudara pakcik, kena tabuh dengan Abu Jahal. Tampak teruk kena, Abu Jahal hina dia. Wahai pakcik, aku nampak dengan mata kepala aku sendiri. Agak-agak Sayyidina Hamzah buat apa ketika itu tuan-tuan? Tanpa membuang masa, dia terus pergi dekat pot lepak Abu Jahal. Pergi tuan-tuan, dia tak cakap banyak lah. Dia ambil busur tu, dia baru balik memburu, ambil busur dia, libah sedah. Kena sedah baru dia cakap, hang buat apa dekat Muhammad ni? Tuan-tuan, luka muka Abu Jahal, kena libah sekali dengan Sayyidina Hamzah, seorang yang gagah, yang perkasa, yang orang lain tak berani kalau bertempur dia hebat. Hang buat apa dekat anak saudara aku tadi? Abu Jahal? Hang tak tahu ke apa yang dia cakap tu adalah kata-kata aku juga? Apa yang dia anut, aku anut. Apa yang dia cakap, aku cakap. Bahkan agama dia adalah agama aku. Ketika itu, Sayyidina Hamzah mula sedang, apa aku cakap ni? Waktu tu, hidayah mula turun dalam hati dia. Abu Jahal tak berani balas tuan-tuan. Kena sedah dengan, saya guna bahasa polis lah, bahasa utara. Kena sedah dengan Sayyidina Hamzah. Luka dan dia tak berani berlawan. Dia tahu kata dia salah. Maka Sayyidina Hamzah ketika itu, dia pun rasa macam, apa aku cakap tadi, dia fikir rasa tak kena. Dia pergi jumpa dengan Nabi Muhammad di rumah Arqam ibn Abi Arqam. Apa yang dia buat? Dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Aku nak saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad, wahai engkau Muhammad, Rasulullah Allah. Maka ketika itu tuan-tuan, berdentum-dentamlah taungan takbir di rumah Arqam ibn Abi Arqam. Orang yang hebat waktu tu, yang tak berani kacau, masuk Islam, Sayyidina Hamzah. Tuan-tuan, kita akan sambung lagi lepas ni dengan episod-episod Nabi dan sahabat-sahabat disakiti
ketika meneruskan dakwah di kota Mekah. InsyaAllah, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.